20 ada untung. Tapi siapa yang dapat lebihan 88 juta tu? Dan masuk poket siapa? Duduk tak duduk, tiba-tiba saja kecoh pasal MyKios. Ibarat baru dapat ilham dari mimpi, tiba-tiba pembangkang dan juga MCA buat pertikaian dan mempersoalkan tentang apa sudah jadi dengan projek MyKios. Mereka dakwa yang kos kios ni boleh cecah sampai RM25,000 atau RM34,660 setiap unit. Dan disebabkan itu juga, ia sudah tidak mendapat sambutan, dikosongkan dan mereka anggap projek tu berisiko bakal jadi projek gajah putih atau boleh dianggap sebagai gagal. Tengoklah sendiri. Bukan main lagi Ketua Pemuda MCA Pahang, si Wong Siu Mun ni beria-ia mengkritik dan membawa naratifnya sendiri. Agak-agak, kenapalah MCA dan pembangkang ni bersungguh-sungguh nak serang projek MyKios ni? Ya dah tentulah kerana projek tersebut di bawah seliaan menteri dari DAP, iaitu Menteri KPKT, tak lain tak bukan Ngakoming sendiri. Harga pasaran 12,800, kerajaan beli 25,000. Katanya sebab ada solar, ada LED, tingkap hidrolik. Tapi apabila kita tengok supplier sendiri kat TikTok berkata 12,800 untuk spek yang sama. Itu untuk kuantiti kecil. Kerajaan tempah lebih 7,000 unit, takkan makin banyak beli makin mahal. Ini logik siapa? Logik Elon Musk? Okey, kita kira 25,000 tolak 12,800, bezanya 12,200. Darab 7243. Wow, 88 juta dengan harga pasaran 12,800 dah ada untung. Tapi siapa yang dapat lebihan 88 juta tu? Dan masuk poket siapa? Kalau macam ni, siapa-siapa pun boleh jadi kontraktor untuk projek ni. Ambil spek sama, markup sikit, untung berpuluh juta. Modus operandi mereka besarkan kelemahan dan diulang berkali-kali sehingga dianggap projek ni gagal. Diserang kerana harga kios yang didakwa mahal, kurang sambutan serta fasiliti yang below standard. Tak cukup dengan tu, ada juga yang dah bawa naratif kononnya ini berkait rapat dengan isu kroni dan rasuah dan macam-macam lagi lah. Tak lain tak bukan, semuanya hanya mahu menunggang isu semata-mata. Sedangkan projek MyKios ni, semua orang tahu, bukanlah projek rundingan terus. Malah menteri sendiri telah umumkan yang ia diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Jadi, segala pemilihan dan pelantikan kontraktor serta pemantauan kualiti kios, PBT lah yang handle. Macam apa yang diperkatakan oleh salah seorang pempengaruh ni lah. Kalau dah PBT yang uruskan, dah tentulah MCA boleh semak dan tahu sendiri apa yang telah jadi. Memandangkan negeri Johor mencatatkan jumlah tertinggi peserta MyKios tu pun. Soalan pertama, korang tuduh kerajaan ada maksud poket sendiri dari projek ni. Kalau betul, maka MCA patut paling tahu sekali kan? Sebab proses MyKios ni bukan terus dari kerajaan pusat pun. Mula-mula Majlis Bandaraya Tempatan tentukan lokasi. Lepas tu baru mohon bajet dari KPKT. Bila dah lulus, Majlis Bandaraya sendiri uruskan tender dan bina kios tu. Maksudnya yang pegang kuasa tender ni Majlis Bandaraya Tempatan. Sekarang kita tengok seluruh Malaysia ada 795 kontraktor terlibat. Semua dilantik ikut tender terbuka oleh kerajaan tempatan. Negeri Johor pula ada paling banyak kios dan Johor kan kubu kuat MCA. Jadi banyak lokasi dan proses tender ni berlaku dalam kawasan yang MCA pun ada wakil dalam majlis. Soalan Amoy hanya adalah MCA ada ambil komisen ke? Atau kalau korang ada bukti, silalah buat laporan SPRM. Amoy dan tim rakyat akan sokong korang habis-habis. Soalan kedua, korang kata projek ni projek gajah putih, buang duit. Jadi korang nak bantalkan terus ke? Tapi tahun lepas 7,000 keluarga dapat tingkatkan pendapatan melalui MyKios ni. Kalau batalkan, nasib mereka macam mana? Contohnya, Perlis ada 90 MyKios, tinggal 7 je belum disewa. Melaka ada 80% penuh. Taiping ada 30 dan 27 dah disewa. Setiawat ada 8. Ramai buka dari petang sampai malam. Muar ada 20 peniaga tengah jana rezeki. Bagi kios pun tengah tunggu giliran untuk disewa. Adakah yang ni betul-betul membazir? Akhir sekali, bila ada dasar yang bantu golongan B40, sewa pun paling tinggi RM10 sehari. Boleh berniaga, boleh ubah hidup sendiri. Kenapa nak hentam macam ni? Kami tim rakyat tak minta bulan dan bintang tau. Kami cuma nak kerajaan bantu yang di bawah. Yang hidup cukup-cukup makan, yang nak berniaga tapi tak mampu sewa kedai mahal, yang masih percaya rezeki datang kalau kita usaha. Ada betulnya kan apa yang dikatakan tu? Sebenarnya taklah pelik sangat melihat kepada tingkah laku MCA ni. Sejak bila je yang mereka ni berpuas hati dengan usaha atau inisiatif kerajaan? Memanglah mereka pernah kata yang mereka akan jadi check and balance. Tapi masalahnya, mereka ni langsung tak pernah balance. Ada saja yang tak kena di mata mereka bila kerajaan buat. Lihat sajalah isu-isu
isu sebelum ni. Mereka marah bila kerajaan nyatakan sokongan dan bantuan buat negara bergolak. Mereka petikai penggunaan lencana jalur gemilang di pakaian seragam sekolah anak-anak dan beberapa lagi. Hidup mereka ni dalam penafian dan sangkaan buruk saja. Jadi sebagai rakyat, kita kena buka minda seluasnya. Jangan terikut dengan persepsi yang mempergunakan emosi rakyat demi meraih sokongan. Ayuh perangi puak-puak penunggang isu yang boleh diibaratkan seperti duri dalam daging seperti ini. Tak keterlaluan juga untuk menyifatkan yang MCA ni lebih pembangkang dari pembangkang. Kalau dah tak mahu jadi kerajaan, lebih baik sajalah keluar dan bergerak solo. Bukankah begitu lebih mudah daripada terus menjadi hipokrasi begini? Pihak kementerian juga dinasihatkan untuk mendengar isu yang berbangkit dan buat penjelasan yang konsisten bagi menjawab segala dakwaan yang bersifat fitnah semata-mata. Kerana itulah pentingnya setiap kementerian ada jentera komunikasi yang bagus. Situasi sekarang ni dah amat berbeza. Buat baik pun akan dikritik jika fitnah dibenarkan menguasai medsos. Renung-renungkan.